Apa yang dia buat dengan kucing ni memang betul-betul mengubah nasib dia lepas tu. Ini Daryl Man, dia jumpa kucing dia dalam tong sampah. Dia rasa pelik, kenapa kucing dia ada dalam tu? Jadi dia cek rakaman CCTV rumah dia. Dia dapati ada seorang perempuan masukkan kucing dia dalam tong sampah tu. Lepas 15 jam, baru si Daryl sedar ada kucing dia dalam tong sampah tu. Tidak puas hati dengan tindakan perempuan tu, jadi si Daryl ni gerap dan dia share video CCTV tu dalam sosial media dia. Video yang dia share tu booming satu dunia, viral serata negara. Semua kecam perempuan tu, siap cakap perempuan tu lagi kejam dari Hitler. Nama perempuan tu Mary Bell. Bila ditanya kenapa dia buat macam tu, dia jawab dia pun tak tahu sebab apa. Disebabkan perbuatan dia tu, hidup dia jadi tak tenang, makan tak basah, mandi tak kenyang, tidur pula kena insomnia, fikirkan kecaman netizen. Tidak hanya itu, dia dihadapkan ke mahkamah, hakim jatuhkan hukuman denda 250 pound dan tidak dibenarkan bela haiwan peliharaan. Korang rasa lagi kesian kucing tu atau si Mary Bell ni?